Chapter 2, Sains Komputer Problem Solving. Bila sebut pasal problem solving, benda tu problem solving, penyelesaian masalah. Bila penyelesaian masalah, mesti ada satu benda untuk kita cari, iaitu solusi untuk selesaikan masalah tu. Jadi untuk selesaikan masalah, dia ada 5 step. Macam biasa, mulakan dengan AG, iaitu probe dekat IMP, test dodol. Probe, problem analysis dekat design a solution, IMP, implementation, test, testing, dan dodol, documentation. Untuk kelima-lima step ni, dia ada setiap tu terbahagi kepada dia punya elemen. Jadi untuk kita tengok, pertama, problem analysis. Bila kita ada problem, kita mesti analisis problem tu dulu. Untuk analisis problem tu dulu, pegang pada satu benda, iaitu IPO, input process output. Dekat sem lepas kita belajar IPOS, input process output storage. Cuma sem ni tidak ada storage. Dia ada 3 benda tu je. Contohnya dekat dalam komputer tu kita tulis, saya lapar. Bila komputer baca, dia akan letakkan dalam 3 item, iaitu pertama input. Input dia akan letak lapar. Proses dia akan letak makan untuk hilangkan lapar. Dan output dia akan bagi tahu kita makan makanan untuk hilang lapar. Untuk problem analysis, dia ada 3 contoh. Seperti ini, sequence, selection dan repetition. Sequence apa? Sequence tu urutan. Bila tak masalah, dia akan buat urutan daripada A sampai Z, satu demi satu. Selection, pilih ikut syarat. Contohnya dalam komputer tu, contohnya saya cikgu, saya nak letak markah anak-anak murid saya dalam komputer. Saya letakkan syarat, murid yang lebih 60 ke atas baru lulus. Kalau 59.59 tak lulus. Jadi komputer akan baca dekat input markah. Proses tu dia akan tentukan sama ada lebih 60 atau kurang 60. Kalau lebih 60, dekat output dia akan letak pass, lulus. Kalau dekat proses, murid A ni dia 59, jadi dekat output murid A ni dia gagal. Ketiga, repetition ataupun looping, dia berulang-ulang. Jadi katakanlah satu doh boleh membuatkan satu jenis kuih. Dekat komputer saya nak tentukan berapa kuih saya boleh buat. Jadi dekat komputer tu dia akan baca input satu doh sama dengan satu kuih. Proses saya pun nak ulang, 50 doh saya letak. Jadi dia akan hasilkan 50 jenis kuih. Dekat output terhasillah 50 jenis kuih. Ia berulang-ulang sampai kita dapat apa yang kita nak. Step yang kedua, design a solution. Design ataupun dipanggil sebagai algoritma. Untuk design ni kita plan dulu apa yang kita nak buat, barulah kita buat yang sebenar. AG, kita fikir dulu. Contohlah kita nak masak Maggi. Kita plan dulu. Mangkuk mana nak guna, air banyak mana, bila perencah nak kena masuk, dan bila nak masukkan telur. Seringkasnya kita tak masak lagi Maggi tu, tapi kita rancang dah apa yang perlu dimasukkan nanti untuk kita buat nanti. Serangkuman, design ni kita fikir dulu langkah-langkah, barulah kita buat apa yang kita nak buat tu. Step ketiga, implementation ataupun AG kita buat betul-betul. Dalam buku dia kata tukar algoritma kepada kod yang sebenar, macam Java, Python. Berbalik kepada AG kita, design tadi adalah resepi untuk kita masak Maggi. Implementation, kita dah nak masak betul-betul. Contohnya kita on dapur, kita masukkan air, kita panaskan air, kita masukkan Maggi. Dan bila masukkan tu, bolehlah jadi real Maggi yang kita nak buat tu. 4. Testing. Kita dah nak test program tu sama ada berjalan dengan baik ataupun tidak. Jadi untuk memastikan program tu berjalan lancar, kita mesti cari 3 jenis error dalam testing ni, iaitu pertama, syntax error, kedua, runtime errors, dan ketiga, logic errors. Syntax error, dalam buku dia kata salah ejaan, simbol tak ada ke, ataupun curly bracket yang salah, dia program ataupun komputer akan reject terus. AG kita, macam contoh kita buat ayat bahasa Melayu, emak suapkan saya nasi. Kita terlebih air dalam nasi tu, cikgu akan terus bulat dan pangkah. Salah.
Begitu juga dengan komputer, kalau ada benda-benda yang lebih ataupun yang kurang, dia akan reject terus. Runtime error ikutkan buku dikata program tu berjalan, tiba-tiba terhenti sendiri. kita mula-mula kita nak blend bawang dalam blender, tiba-tiba electric shock, blender tu terus mati. Macam tu juga dengan program, mula-mula dia berjalan dengan lancar, tiba-tiba dia terhenti disebabkan error-error yang tidak dapat dielakkan ataupun error-error yang tersendiri. Kalau logic error ni ibaratnya kita buat matematik, 3 darab 3 9, tapi komputer tulis salah sebab skema tulis 3 darab 3 6. Sekarang ni komputer tak error, tapi jawapan yang salah. Disebabkan tu pemahaman kita tadi betul 3 darab 3 9, tetapi disebabkan oleh error skema habis jam. Ingat, dalam logic error, komputer bukan dia tak error, tapi ada faktor lain yang menyebabkan dia error. Komputer tak error untuk logic error. Last sekali, documentation ni dalam buku dia kata helps others programmer in editing or maintaining the program later. Secara ringkasnya, documentation ni kita tulis untuk bagi orang faham, ataupun buku resipi. Tadi kita cakap pasal pembuatan Maggi, kita tulis daripada awal sampai akhir. Mula-mula kita buka plastik Maggi, sukat dulu air berapa nak guna, plan dulu macam mana, dan telur apa, jenis grade apa kita guna. Kita combinekan step-step tu dalam satu buku. Supaya apa? Supaya nanti katakanlah kawan nak pinjam, dia nak buat juga Maggi, dia boleh tengok buku kita. Ataupun tahun depan, 5 tahun lagi, kita dah tak ingat nak buat Maggi macam mana, kita boleh rujuk balik dengan adanya documentation ni. Sama juga dalam program komputer, iaitu dia macam documentation ni manual buku untuk program. Dia nak berjalan dengan lancar, mestilah ada panduan. Panduan ni boleh dikatakan documentation. Secara rangkumannya 5 step ni boleh dikatakan problem analisis. Kita faham masalah. Contohnya kita lapar, apa yang aku boleh buat? Okey, aku nak buat Maggi. Design, kita plan step by step. Kita tulis resepi Maggi tadi. Kita buat plan kita punya nak masak Maggi tadi. Implementation, kita buat betul-betul, kita masak Maggi tadi. Testing, kita cuba, kita rasa sedap ke tak, ataupun kat mana lagi kurang ni. Dan yang paling terakhir, documentation, kita tulis apa yang kita dah buat tadi dalam satu bentuk. Contohnya ni, documentation, dan satu buku resipi ataupun buku panduan, supaya orang lain boleh rujuk juga, ataupun kita sendiri boleh rujuk dalam masa tempoh yang akan panjang. Itu saja bab 2 selesai. Noktah.